Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Is punya channel. Tapi untuk kali ini kita ingin tunjukkan beberapa aplikasi yang bagi aku memang sangat berguna bila korang menggunakan iPad, sama ada iPad Pro ataupun iPad Air ataupun iPad Mini. Dan kenapa aku menggunakan iPad Mini? Disebabkan dia punya portability. Yes, itu memang the number one yang aku ingin dapatkan berbanding iPad Air M1 chip. Walaupun dia menggunakan M1 chip, tetapi iPad Mini tetap menjadi pilihan aku kerana senang untuk dipegang, senang untuk aku bawa pergi mana-mana saja, termasuklah meletakkan di dalam aku punya sling bag. Seterusnya, ini aku ingin tunjukkan beberapa apps yang bagi aku the most important apps for me untuk aku gunakan on the go bila aku pergi travel, bila aku jalan-jalan, ataupun aku di rumah ataupun di mana sahaja yang aku boleh gunakan sepenuhnya overall dengan penggunaan iPad ini. Tapi minta maaf banyak-banyak, aku terpaksa buat secara style on screen begini untuk bagi tengok korang, sebab aku bukan berada di studio sekarang ni, tapi aku just ingin display korang beberapa jenis apps yang aku install. Sekarang ni kita akan tengok apps di dalam aku punya iPad Mini, apa yang aku install, terutamanya bahagian-bahagian untuk productivity. So let's start with the photo and video editing, di mana aku meletakkan segala LumaFusion, Lightroom, DJI Mimo untuk aku punya Osmo Pocket ni kepada aku punya tablet. Seterusnya Lightroom, Photoshop, tapi yang jenis Express seperti Premiere Rush, Photoshop Express ataupun iMovie, yang ini aku tidak sentuh sangat disebabkan kekurangan dalam dia punya complexity of editing. Jadi aku just pentingkan benda-benda yang beginilah. So seterusnya lagi iaitu bahagian architecture, di mana aku menggunakan AutoCAD, seterusnya kepada SketchUp juga, dan aku akan explain one by one dia punya apps yang aku gunakan ini. Seterusnya bahagian entertainment, Ichi, Netflix, Disney Plus, Spotify. Dan untuk productivity bahagian sini ialah kebanyakan aku akan gunakan Canva, Procreate dan AI, Illustrator ataupun Sketchbook. Dan yang paling best ialah untuk menggunakan dia punya features macam gini. Kalau aku ada nota cepat, aku just terus input dengan apa yang aku inginkan, terus je aku tulis dan aku dapat satu nota yang baru, iaitu korang just keluarkan daripada sini untuk membuat sebarang nota ke dalam korang punya iPad Mini tadi. Seterusnya kita akan cek kepada foto dan video tadi. Kebanyakan orang bagi tahu adakah iPad Mini ini mampu untuk buat complexity of editing. Sebenarnya iPad Mini yes memang mampu, macam aku pernah editing dan sekarang ni aku tengah edit lagi aku punya video iaitu tentang Asus TUF Gaming Set. Inilah di mana aku akan banyak buat complexity di sini, editing layer by layer sampai ada 4 to 5 layer. So far memang so good disebabkan dia menggunakan A15 Bionic chip. Begitu. Jadi senang untuk korang editing, lagi-lagi menggunakan LumaFusion. Memang terbaik dari segala setting yang ada. Seterusnya kepada Lightroom. Lightroom ni ada dua jenis disebabkan aku salah download hari itu, salah register. Jadi aku perlu register semula kerana yang ini aku download Lightroom Mobile, bukan Lightroom for iPad. Sebab dia ada dua tu, korang jangan silap. Kalau Lightroom for iPad dia lagi full function seperti korang menggunakan komputer. Sama juga kalau korang menggunakan Photoshop tadi, dia lagi advance, dan juga Adobe Illustrator. Yang inilah macam gini yang sekarang ni. Get started on iPad, and then for Illustrator pun begitu juga. Dia ada level of complexity dia yang memang sesuai untuk korang creator sekalian alam. Sekalian alam. Seterusnya kepada Procreate. Yang ni pun kebanyakan aku buat aku punya architectural works. Seterusnya untuk aku conteng-conteng ke ataupun pergi kepada yang lagi kompleks begitu untuk menconteng, dan segala hue, coloring apa semua ni korang boleh ubah. Dia punya pensel di sini. Yang ni korang tengoklah juga, kadang-kadang macam susah juga untuk ditengok. Contohnya korang buka kepada SketchUp. Jadi bila buka kepada SketchUp tu, dia punya 3D level bagi aku macam memang menarik untuk viewer. Tapi untuk korang langgan tu harga dia RM500 per year. Kalau korang boleh share account ke apa, jadi korang boleh sharing lagi best lah untuk menggunakan ni. And then tengok kepada pergerakan dia, memang bagi aku smooth juga. And then kenapa aku pilih iPad Mini ni berbanding menggunakan iPad Air 5, disebabkan display dia kecil, senang untuk aku masukkan di dalam poket.
jadi mudah untuk aku kawal, serta penggunaan macam AutoCAD ni pun macam aku gunakan macam ni. Tetapi untuk editing tu agak susah juga, agak sukar untuk aku gunakan. Jadi aku lagi prefer untuk menggunakan iPad mini. Walaupun orang bagi tahu macam dari segi multitasking tu agak mengelirukan juga untuk digunakan. So sebagai contoh lah, aku buka kepada LumaFusion ni. Dari sini korang boleh tekan kepada multitasking dia ni, yang korang boleh display kepada kedua-dua level ni sekali. Tetapinya kalau korang buat begini pun senanglah untuk korang transfer daripada satu file kepada satu file yang lain. Jadi kepada yang ingin membeli kepada iPad mini ataupun iPad Air itu, aku boleh sarankan lah korang boleh angkat juga kepada iPad mini untuk korang dapatkan macam harga lagi rendah daripada iPad Air berbanding yang iPad Air ke atas begitulah. Jadi better untuk korang angkat kepada iPad mini ini untuk berjalan-jalan macam aku gunakan sekarang ni. Memang sangat mudah untuk aku buat kerja serta masuk ke dalam aku punya sling bag. So itu saya pada aku. Thank you much for watching, dan tunggu for the next video untuk discover lagi tentang segala apps-apps yang ada pada iPad mini aku, sebab aku pun tengah on testing lagi, dan aku bagi tahulah nanti dalam next video kenapa reason korang patut angkat iPad mini. Thank you much for watching. Jumpa lagi next time.